Jadi macam saya ni, bila saya pindah, saya akan dikategorikan sebagai pekebun ataupun peternak pemula. So bila saya mula, saya akan mula dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Faham. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Ini adalah hari yang ketiga. Okay, tak apa kita tak continuous pun. Cuma kebetulan hari ini hari yang ketiga. Saya nak share sikit kat tuan-tuan berkenaan dengan ternakan. Ternakan yang kita tengok pada tajuk hari ini. Haiwan apa yang saya pilih? Yang pertama saya pilih apabila saya pindah ke mana-mana tempat, saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Ini konten kita hari ini. Dalam kursus saya ke, dalam personal coaching saya ke, apabila kita pindah, bermaksud kita macam open kebun baru, buka ladang baru ke, kebun tepi rumah ke, mesti ada haiwan pertama yang kita pindah, ataupun haiwan pertama yang kita pilih. Ini adalah haiwan pertama yang kita pilih. Saya tunjuk. Sebelum tu saya nak tunjuk balik yang episod sebelum saya kata nasi lemak RM1 kan. Ni ada nasi lemak RM1. Mana nak pergi cari dah tuan-tuan, nasi lemak RM1. Ni tengok, makan pagi Penang punya murah. 1, 2, 3, 4. Tu dia tuan-tuan. 4 orang makan modal tak sampai RM5. 4 orang makan modal tak sampai RM5. Punya murah kat sini. Okay, tuan-tuan, lah ni kita pergi tengok haiwan apa yang saya pilih tu. Sebab apa? Banyak benda yang biasa saya bagi 5 haiwan kan. Angsa, ayam, itik, burung, last sekali apa, ikan. Haiwan apa yang saya pilih dulu dan jenis apa haiwan tu. Jom sama-sama kita tengok. Jom. Okay, jom. Jom. Ni buat batuk. Okay. Jom. Ni pakai lot. Jom. Ni tandas luar. Okey. Ni lagu halaman rumah atuk. Jom. Okey. Tu. Tuan-tuan tengok depan ni. Dah ada tuan-tuan tengok. Okey, ada 8 kotak. Tu dia tu. Inilah dia. Haiwan-haiwan pertama yang akan kita pindahkan dulu masuk ke kebun. Ini haiwan yang saya pilih. Saya beritahu haiwan apa, jenis apa. Lepas tu ada 5 sebab kenapa saya pilih dia. Jom. Okey tuan-tuan, lah ni jom kita buka tengok binatang apa kita ni. Jom. Jom. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Selamat datang. Gelap. Tu dia, kita tambah lagi itik jambul. Tu dia, sebab apa itik jambul? Tak saya cerita, jom kita pindah dulu. Sebab apa itik jambul? Dia punya syok. Lagi. Berapa kita order ni? Berapa? Kalau yang berbunyi tu betina. Yang berbunyi bak betina. Yang tak berbunyi ni jantan. Dia betina. Mana. Okey.
Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok di depan tuan-tuan ni. Itik jamboi 10 ekor. 10 ekor. Cantik itik dia. So, ada bunyi banyak kan? Ada banyak betina ni. Banyak betina. Lebih kurang dalam 7 betina, 3 jantan. 2, 4, 6, 10. Ada lagi ke dalam tu. Okey tuan-tuan, tak apa saya cerita sikit. Sebab apa? Saya bela itik jamboi. Haiwan pertama yang saya pilih, itik jamboi berbanding dengan ayam, angsa, segala jenis haiwan. Yang pertama, tuan-tuan cuba tengok tempat setup dia. Dia hanya memerlukan pagar. Tak perlu reban ayam, tak perlu pun reban-reban yang kita kata nak buat tempat dia berlindung ke apa ke. Ini tempat bertelok dia tak ada masalah lah. Dia tak perlu tempat berkurung. So sangat senang. Sangat senang untuk kita nak dapatkan security makanan hasil telok dia. Dia mudah, tak payah kita nak kena buat reban dulu ke, kita nak pindah reban, angkat reban, tak payah, senang. Sangat mudah. Jadi yang pertama saya memang pilih itik. Dia yang kedua, dia tahan lasak. Hujan ke, ayak bertakung ke, banjir ke, itik tu macam tu lah. Dia tahan hujan. Kalau ayam ni kita pindah tak sedia dengan tempat tu, tak beradaptasi dengan tempat tu, dia boleh mati. Tapi berbeza dengan itik ni, yang keduanya dia tahan lasak. Dia dengan tahan panas, dia tahan sejuk, dia tahan hujan. Segalanya dia tahan. Senang bela dia. Tak kira dewasa, tak kira anak. Sangat senang. Kalau kita kata, mari depan sikit. Kalau kita kata anak ayam nak kena pakai lampu semua, macam anak itik tak payah. Sangat mudah jaga. Dan yang ketiganya produktif, telok banyak. Itik jamboi adalah pilihan saya sebab dia telok banyak. Dia dengar. Mari depan sikit. Dia bunyi, tak dengar suara. Sebab yang ketiga telok dia banyak. Telok dia boleh buat makan, telok dia juga boleh buat jual, telok dia juga boleh buat berbenih untuk jadikan anak. Dan yang keempatnya dari segi value lah, value. Maksudnya itik jamboi ni ada value, ada harga, ada nilai dia. Jadi untuk kita kata mesin ATM tepi rumah ni tak perlu untuk kita nak bela banyak. Kalau kita jual dalam 2-3 ekor pun dah boleh cover dah bil api ayam rumah kita. Maknanya sangat. Apatah lagi kalau kita dapat jual sampai 200 ekor sebulan. Kalau tuan-tuan tengok kat sini mana. Dengan 10 ekor yang ada kat situ, kita dah boleh hasilkan anak lebih kurang dalam 80 ke 120 ekor dah sebulan. Sudah memadai dah cukup dah. Untuk ternakan, untuk mesin ATM tepi rumah banyak ni pun dah puas hati dah. Saya akan share lagi lepas ni tuan-tuan. Dan yang terakhirnya, dia ada satu nilai yang kita kata mudah menjual. Nilai dia mudah menjual. Sebab itik jamboi ni dia ada 3 benda yang bagus tentang dia. Yang pertama, yang pertama dia hiasan. Nilai hiasan dia tu tinggi. Dia cantik. Yang kedua, telur dia banyak, sangat banyak. Boleh kata selang sehari bertelur. Setahun dalam 250 biji bertelur. Dan yang ketiganya, pejantan dia boleh buat daging juga. Maknanya untuk security makanan, untuk komuniti, untuk mesin ATM, dia berfungsi dengan baik. Dia sangat bagi manfaat untuk peternak-peternak pemula. Jadi macam saya ni, bila saya pindah, saya akan dikategorikan sebagai pekebun ataupun peternak pemula. So bila saya mula, saya akan mula dengan itik jamboi dulu. Ini anak stok anak. Stok anak yang kita ready lagi, ada 40 ekor dalam ni. Ini pun saya balik-balik ni dah sul 10 ekor. Yang lain ni semua available. Ni dia 2 minggu pun dia tak pakai lampu dah tuan-tuan. Tengok. Ambil gelap ni. Ambil. Ada lagi. Ada lagi. Itu jamboi. Oh, jamboi dia. Okay. Jadi tengok usia 2 minggu pun tak pakai lampu dah. Okey. Ini yang usia 1 minggu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Mari cat sikit. Nampak dah, ni usia 1 minggu. Dah tak pakai lampu, saya berani nak lepas macam ni. Nampak tengok.
Atas tanah pun dah boleh lepas dah. Punya senang jaga, tak macam ayam yang kita kena belah 1 bulan kat atas baru dia habis pantang. Itik tak payah. Itik memang senang. Mai. Okey dah weh. Oh, ada lagi tak apa gelak. Itu dia. Cit. Baru seminggu. Okey. Okey tu. Okey tuan-tuan, lepas ni saya akan share dekat tuan-tuan macam mana kita nak maintain dia dulu. Kita tak payah nak fikir nak tambah haiwan yang kedua, haiwan yang ketiga, tak payah. Dan ni kita akan fikir macam mana kita nak maintain dia. InsyaAllah nanti episod konten yang seterusnya saya nak share kat tuan-tuan macam mana kita nak maintain bau, lalat dan penyakit. Ada 3 cara. Okey, ada 3 cara. InsyaAllah yang tu mungkin konten yang seterusnya. Dan kalau idea tambahan, tuan-tuan boleh komen di bawah. Komen kat bawah, insyaAllah nanti saya akan buat konten tu tuan-tuan. Ada soalan pun boleh tanya kat bawah. Baik, semoga tuan-tuan dan puan-puan dilimpahkan rezeki, tenang dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi.